hari ini adalah sangat bersejarah kepada seramai 509 orang pegawai kadet yang berada di hadapan saya. Ini kerana saudara-saudari akan memulakan kerjaya sebagai seorang pegawai tentera. Kejayaan ini menuntut pengorbanan yang tinggi, kekuatan diri, kejujuran serta kesetiaan yang tidak pernah bagi kepada raja dan negeri. Jika saudara-saudari hendak bersenang, lenang dan makan gaji sahaja, lebih baik tekanan pusing boleh keluar bagi. Peperangan di antara Iran dan Israel serta konflik di Gaza menunjukkan landscape politik global yang semakin mencabar dan tidak menentu. Mudah-mudahan antara bangsa juga tidak mampu untuk memelihara keamanan. Saya hendak menegur mengenai budaya penggunaan media sosial di kalangan anggota tentera. Janganlah memuat naik semua perkara termasuk maklumat sehubungan organisasi, penempatan pasukan, lokasi, gerakan dan lain-lain. Maklumat sensitif mengenai Angkatan Tentera Malaysia.